Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Kulub daripada Imam Al-Ghazali memberitahu, kalaulah sesiapa yang tidak diuji oleh Allah selama 40 hari berturut-turut, maka percayalah yang itu jauh daripada rahmat Allah. Mana kena uji? Nabi sebut apa? Nabi kata, seandainya satu dunia ini berhimpun nak memberikan keberuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Allah dah tentukan untuk kamu. Dan satu lagi sambungan Nabi sebut, kalaulah satu dunia ini berhimpun nak memberikan kemudaratan kepada kamu, orang nak kenakan kita, nak jatuhkan kita, nak fitnah kita, nak buat macam-macam kat kita, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Allah dah tentukan untuk kamu. Maknanya ujian tu Tuhan memang dah approve dah untuk itu. Apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita.